Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guysku. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel saya Maulan Hanafi Channel. Okey guysku, jadi hari ini bertajuk pasal halaman ataupun page hilang dekat Facebook guysku. Jadi korang nak tahu macam mana Maulan Hanafi buat untuk kembalikan page tu, page Facebook lah. Sebab apa panggil, ialah cara nak kembalikan balik dan sebab apa, dan apa planning kita akan bagi tahu dekat video. Jadi korang tonton sampai habis ni. Jadi sebelum tu saya nak cerita dulu. Jadi semalam saya dah janji dengan kawan saya, memang kita nak menjala. Jadi pagi ni pun kita dah standby jala kita ni. Jadi kita tak pandai kita nak jala macam pokok ni jala tu. Jadi kita beli jala yang macam ni, yang berbentuk macam ni. Jadi adalah kalau korang buka dekat TikTok, adalah beg kuning tu, Maulan Hanafi letak kat situ guysku. Mudah sangat-sangat. Jadi kita plan dah semalam. Jadi bila kita dah plan, dah standby benda ni semua, tiba-tiba jadi tiba-tiba pagi tadi kita buka Facebook lah. Macam biasa pagi-pagi kita update kan. Kita video yang semalam tu, yang macam contoh macam kita shoot hari ni, kita post untuk esok. Jadi tiba-tiba dia hantar warning guysku. Dia hantar warning, Facebook hantar warning kita, tak tahu kesilapan kat mana. Jadi dia hantar warning kat kita, dia kata dia suruh selfie gambar kita lah. Sebab Facebook yang kita daftar tu bukan robot. Jadi kita pun buat. Jadi selepas kita buat, kita apa panggil, kita ikut benda tu. Rupanya benda tu rayuan. Sebab kita baru bangun kan. Jadi tak baca habis lah. Kita tekan-tekan je. Sebab kita nak login. Jadi masa kita dah login tu, dia terdapat untuk buka rayuan. Jadi dalam masa yang samalah, Facebook tak boleh login selama 1 jam guysku deh. Sebab dia kata ada pelanggaran. Jadi kita tak tahu pelanggaran apa yang kita dah guna dekat Facebook kita, dekat page ataupun halaman . Jadi dalam masa yang sama, Maulan Hanafi pun tunggu. Jadi dalam masa tunggu, sekejap lagi korang tengok, ni gambar yang apa panggil, selepas saya buat rayuan, ni gambar dia. Korang tengok sendiri. Dan korang baca deh. Baca sampai habis guysku. Jadi selepas daripada tu, saya apa panggil, saya cari ni, saya call ke sifu-sifu saya yang mana yang saya belajar dengan apa panggil pasal Facebook ni. Saya call, dia pun bagi pendapat apa semua bla bla bla. Saya buka YouTube, buka komputer, semualah saya buat. Jadi saya menghadaplah dekat komputer saya ni, start pagi sampailah jadi saya start dekat sini, saya set up lah. Saya buka, saya cari, saya buat macam mana. Jadi selepas daripada tu guysku, saya jumpa satu ilmu, yang ni lah. Jadi tak sia-sia bila korang tunggu video ni berjalan kan. Saya akan tunjuklah macam mana cara untuk nak mohon. Jadi bila dah Facebook dah apa panggil, dah pulih, dia dah pulihkan kita, dah pulihkanlah akaun tu, boleh masuk. Tiba-tiba halaman tak ada guysku, page kita tak ada. Ada beberapa page kita buat, semua tak ada guysku. Jadi korang bayangkanlah bila page tak ada guysku. Jadi memang pening nak menjala ikan tak jadi, nak buat konten tak jadi, apa-apa semua tak jadi. Sebab iyalah kan, siapa yang tak buat macam tu. Jadi cara-cara nak buat, saya tunjuk kepada korang guysku. Jadi buka dulu phone benda ni guysku. Saya record screen panggil. Okey, langkah pertama sekali saya akan masuk dekat Facebook. Sebab benda ni dah jadi, cuma saya tunjuk kepada korang macam mana nak selesaikan masalah dia. Boleh gitu. Okey, kita tekan dekat sini. Ya, keluar ada Cikgu Amin. Betul-betul Cikgu Amin sihat. Waalaikumsalam. Cikgu Amin kita betul-betul sihat. Okey, jadi selepas daripada tu, contohlah dia duduk macam ni. Ni ikon Facebook Maulan Hanafi. Okey, kita tekan titik 3 yang ada ni. Nampak ni? Kita tekan yang ni. Jadi selepas kita tekan yang ni guysku, kita pergi saja dekat tatapan privasi. Jadi selepas daripada ni, korang cari yang ada lambang halaman. Mana lambang halaman? Degor. Lepas tatapan privasi, lepas tu korang masuk tetapan ataupun setting lah. Lepas tu korang cari yang ada bendera macam ni. Nampak ni? Ni saya letak ni. Ni halaman. Korang tekan je halaman macam ni. Jadi dia akan terbit macam ni. Aktifkan semula halaman anda.
Lepas pada tu korang just tekan sahaja. Lihat. Tekan je. Lepas tu keluar macam ni. Korang aktifkan semula. Tekan je. Aktifkan semula. Jadi macam tu sahajalah guysku. Cara untuk nak selamatkan halaman balik guysku. Lepas tu korang back. Jadi bila korang back, dah ada halaman korang. Nampak? Nampak ni? Mullah Hanafi jadi bercerita, Mullah Hanafi, gitulah. Jadi dah keluar guysku. Jadi tu sajalah video Mullah Hanafi kongsi hari ni guysku. Pasal halaman semua orang tak tahu macam tu, termasuk saya. Jadi saya kaji-kaji, saya dah dapat. Jadi korang just follow sahaja macam Mullah Hanafi ajar guysku. Minta maaf lah panjang sikit video ni. Okay, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan panik.